Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas limpah kurnia Allah. Kita diberi kekuatan, diberi taufik dan hidayah, diberi kesihatan sehingga kita mampu melakukan amal ibadah pada malam bulan yang mulia ini. Untuk tazkirah pada malam ini, suka saya ambil beberapa ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat ke-14, 15, 16 dan 17. Tengok firman Allah di situ. Di mana ayat ke-14 Tuhan kata, Zuyyina lin-nas hubbus syahwati minan nisa wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Tersebut dalam ayat surah Ali Imran ayat 14. Tuhan kata dalam diri manusia itu dihiaskan perasaan suka, nafsu syahwat ada dalam diri manusia, di mana manusia suka, Tuhan kata minan nisa, suka pada perempuan. Manusia suka pada perempuan. Begitu jugalah sebaliknya lah. Wal banin, suka pada anak-anak, suka pada kenderaan, suka pada emas dan perak, suka pada binatang-binatang, ternakan dan sebagainya. Banyak manusia, banyak Tuhan hiaskan dalam diri manusia ni. Satu nafsu dia suka pada benda-benda tersebut. Tapi Tuhan bagi peringatan. Tuhan kata dzalika mata'ul hayatid dunya. Kesemuanya itu adalah kesedapan hidup di dunia. Mata'ul hayatid dunya, kesedapan hidup di dunia. Dunia ni iaitu benda yang dekat. Benda nampak oleh mata kita, dapat didengar oleh telinga kita, dapat ditangkap oleh otak kita. Itu dikatakan dunia. Jadi perempuan, anak-anak, kenderaan, emas, perak, kuda dan sebagainya, itu kesemuanya itu kesedapan hidup di dunia. Bila kesedapan hidup di dunia, kita kena ingat kesedapan di dunia ini hanya sementara. Tidak ada benda yang kekal di dunia ini. Sedap dia, kita makan sedap, makan nasi sedap, tapi kesedapan itu hanya sementara saja. Sedap tu mulut aja. Makan munyak mulut, kuai. Telego tak ada dah sedap. Bila masuk dalam perut tak ada dah sedap. Dekat mulut dah sedap. Kerana itulah dalam Islam sendiri pun diajar pada kita, bila punya makanan dia lama. Kerana kesedapannya situ. Kalau kita buah nasi senduk ataupun buah nasi sudu, buat bola-bola kok teleh lalu, tak ada sedap. Sedap tu ada bulu. Kerana itu kita hendaklah kita mamuh kunyah dulu supaya
rasa kesedapan tersebut. Ada hikmah jugalah. Kalau makan berdekung-dekung itu tak bagus dari segi kesihatan pun. Itu Tuhan sebut. Kemudian Tuhan suruh Nabi kita. Tuhan suruh Nabi, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Katakanlah wahai Muhammad, mu tak dengar kau benda yang lebih baik daripada itu. Benda yang lebih baik daripada hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati. Benda yang sebut tadi, ada lagi benda yang lebih baik daripada itu. Kita suruh boleh orang Cina comel, suruh sedap dah. Boleh kenderaan besar, suruh sedap dah. Banyak emas perak duit, suruh sedap dah. Ada kenderaan mewah, kita suruh sedap dah. Ada rumah besar, kita suruh sedap dah. Tapi Tuhan suruh Nabi kita bagi tahu, mu nak tahu tak, ada benda yang lebih baik daripada itu lagi. Benda yang lebih baik daripada kamu suka tadi. Apa dia? Benda yang lebih baik itu, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berpuasa di antara matlamat puasa untuk melahirkan sifat takwa. Bagi orang yang bertakwa, Tuhan akan sediakan jannatun tajri, syurga yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal padanya. Dunia tadi benda tak kekal, tapi di akhirat besok Tuhan bagi syurga, syurga yang kekal. Kesedapan makanan di syurga, kesedapan yang kekal. Bahkan dikatakan bahawa makanan di syurga itu kita makan hari ini sedap setahun, esok makan sedap lagi, lusa makan sedap lagi, pulak makan sedap lagi, sedap semua. Atas dunia hari ini semua sedap. Makan apa ni, mari makan apa, makan kambing semua sedap. Hari ini tak ada kambing tak sedap lah. Itu hari ini dunia. Mari sedap, ini tak sedap, esok sedap pula. Tapi di akhirat besok, kesedapan itu akan sentiasa ada dan sentiasa bertambah. Tuhan tambah semua. Hari ini sedap awak berkata, esok sedap lagi, lusa sedap lagi, oh sedap. Dan orang makan di syurga, makan di syurga bukan kerana lapar. Orang makan di syurga kerana sedap. Kita atas dunia ini makan kilapar, kilapar. Tapi di syurga besok Tuhan sediakan makan minum sediakan, tapi kesedapan yang sentiasa bertambah. Wa azwajum mutahharah, dan ada isteri-isteri yang suci bersih. Permain apa? Bidadari di syurga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Orang yang nak dapat benda ni semua, nak dapat syurga ni, Tuhan sebut alladzina yaquluna rabbana. Mereka ini berkata, berdoa pada Tuhan, innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman padamu. Faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Jadi yang terakhirnya ayat yang ke-17, ini sifat-sifat orang yang akan dapat syurga. Tuhan sebut ada beberapa sifat di sini. Orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini, insya-Allah dia akan dapat syurga. Maka kita kejarlah, carilah sifat-sifat ini.
Apa dia sifat-sifat tersebut? Dalam ayat ke-17. As-sabirin, orang yang sabar. Orang yang sabar. As-sadiqin, orang yang benar. Wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirin bil-ashar. Dan untuk bulan puasa ini kita cuba dah ambil satu sifat, wal-mustaghfirin bil-ashar, orang yang mohon keampunan, istighfar pada waktu bersahur. Lepas kita sahur, lepas kita makan, sahur-sahur ni kita kena ingat, jangan ingat makan saja. Lepas sahur tu ada peluang kita sembahyang sunat, dan sementara tunggu masuk waktu subuh, tanda-tanda berdoa pada Allah. Kerana salah satu daripada ciri orang yang dapat masuk syurga ni, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mohon keampunan daripada Allah pada waktu bersahur. Jadi bila Tuhan sebut sini waktu bersahur, disuruh berdoa, ada Tuhan nak makbulkan. Dalam hadis Nabi disebut bahawa Tuhan turun ke langit dunia dan Tuhan kata, mana hamba-hamba aku yang nak berdoa, sila berdoa, aku nak makbulkan. Maka kita ambil peluang situ, berdoalah kepada Allah SWT pada masa waktu bersahur. Itulah sedikit tazkirah kita, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua dan juga diri saya. Wallahu a'lam.